Setiap pagi sebelum subuh, kami tinggalkan keluarga demi tugas, demi amanah Malaysia. Kami datang untuk membawa khidmat. Jom bang, jom cepat. Kita lambat ni. Mak, kami nak ke kerja. Tolong jaga anak kami ya. Okey, selamat jalan ke kerja. Jangan bimbang, cucu nenek selamat dengan nenek. Bye juga, Sing. See you. Papa love you, okay? Bye-bye juga, Sin. See you on Friday, okay? Nah, Okay, bye-bye. Bye. Selamat jalan, Narin. Berhati-hati di jalan raya ya. okay. Jumpa nanti Jumaat ya. Okay, see you. Okay, bye-bye. Bye. Kami semua dalam satu perjalanan. Lain destinasi tapi satu impian. Negara yang menyantuni rakyatnya. Pengorbanan hari ini masa depan anak kami. Di PPUM, aku bukan sekadar staf. Aku sebahagian daripada harapan. Memberi ubat dan juga rasa dihargai. Isteriku pula mendidik bakal jururawat. Madani bukan hanya pada sistem tapi pada hati yang mendidik dengan ikhlas. Happy nampak? Tahulah Jumaat. Ya, nak balik kampung kot. Nak balik kampung? Kau PJJ lagi ke? Ya, JJ. Lah, kesiannya. Anak JJ. Ini pula kerja KKM. Setiap minggu kau balik? Ya. Loh, buat elok weh. Okay. Okay, bye. Lagi. Wah, abang nampak happy je. Kenapa ni? Of course lah, nak balik info ni. Balik info? Ada apa? Hai kan PJJ nak balik info. Hai baby kat situ, baju situ. Oh, kampungnya kat Ipoh. Saya nanti sambung mereka dekat Ipoh lah. Ya. Oh my god, best ya. Kau gimana dataran? Saya kerja. Okay lah, hati-hati bang. Bye. Dan di rumah, ibu wanita cekal yang menyantuni cucunya dengan penuh kasih sayang. Rakyat disantuni dari hospital sampai ke rumah. Selamat petang, Mak. Saya dah balik. Hai juga. You okey tak? Ya, Mak, okey. hari ni Darin dah balik ni. Saya nak masak sekejap nak call dia. Lepas tu saya nak masak. Okey. Hello, selamat petang Darin. Berada di mana tu? Selamat petang. Pilih ni dekat PPM ni. Oh ya. Bye-bye. Bye-bye. Cuti Merdeka ini bukan sekadar cuti. Ia peringatan bahawa khidmat kami walaupun jauh tetap untuk rakyat dan untuk Malaysia. Daripada kami sekeluarga, Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-68. Merdeka! Merdeka! Merdeka!